Kalau bila ditanya bila besar esok nak jadi apa, ada statistik yang mengatakan lebih nak menjadi influencer. Bagi diorang sistem akademik tidak menjamin. Degree tu hanya sekeping kertas saja. Sekarang ni ada yang mengatakan, lagi-lagi yang generasi zaman sekarang ni daripada yang sekolah menengah lah, kalau bila ditanya bila besar esok nak jadi apa, ada statistik yang mengatakan lebih nak menjadi influencer. Bagi diorang sistem akademik itu tidak menjamin dari segi pekerjaan lah. Bagi mereka, diorang mengidolakan ataupun merasakan menjadi influencer tu dapat menjamin kehidupan tu. So apa pendapat Tuan Kabal? Okey, benda ni pun dia seperti dia nampak degree tu ataupun yalah, orang kata degree tu hanya sekeping kertas saja. Pada pendapat saya, social media ni dah jadi macam darah daging kepada remaja, especially generation Z. Okay, kalau kita perasan sebelum saya menjawab soalan Tu Haji, kalau kita perasan macam mana muzik pada hari raya pada hari ni? Sangat catchy lah orang kata. Sangat catchy. Okay, yang mana lagu hari raya pada hari ni saya tengok dia lebih pada berkonsepkan social media. Ya, dia lebih kepada trending social media. Dia dah kurang, kalau bagi saya, ni pendapat saya lah. Betul. Kalau lagu raya perlunya adalah sedikit, kalau sebab kita di Malaysia kan, betul. kena ada elemen kemelayuan tu, sebab Melayu dan Islam di negara kita sangat sinonim kan. Betul. Dia kalau lagu-lagu seperti itu dah makin kurang lah pada saya. Ya. Kalau kita dengar lagu-lagu evergreen tu macam sayu ya, rasalah raya tu kan? Rasa macam ush. Ataupun mungkin itu generasi kita. Mungkin itu perasaan generasi kita. Okay? Tapi pada raya, lagu raya pada hari ni dia lebih kepada konten. Cuba kalau kita buat satu konten lagu Alamak. Okey, lagu tu Alamak. Sonok tak kalau tahun 2025 ni kita buat konten kita lagu Alamak? Trending tak? Tidaklah. Tak trending kan? Kalau kita pakai contohlah kita buat konten budak Gen Z ni buat konten lagu Alamak. Mesti kawan dia kata, "Oi, apa ni? Ni lagu tahun lepas." Betul lah. Kan? Tak best lah. Kita dengar lagu yang baru lah kan. Lagu-lagu yang latest ni yang kita tahu kan, yang semua dah seperti Nyam-Nyam Ketupat. Nyam-Nyam Ketupat. Lagu ni saya tak nafikan memang sedap, memang fresh, tetapi dia berkonsepkan konten semata-mata. Generasi Z ni dengan social media tu dah sebati dah. Okay. Dah sebati. Alright. Okay. Tahun depan keluar lagu baru, orang dah tak pakai dah Nyam-Nyam tu. Siapa buat Nyam-Nyam tu orang kata macam, alah apa kau ni, outdated lah. Okay, kita sekarang lagu okay. This is about the revolution of culture ataupun generation. Kita tak boleh buat apa-apa. So kalau berbalik pada cerita persoalan Tu Haji tadi tu, okey, ramai nak jadi social media, nak jadi influencer, influencer dan sebagainya. Saya